Dalam pilihan raya yang akan datang, pengundi akan kemungkinan menghadapi sehingga 5 blok utama dengan lebih daripada 40 parti politik dan mereka perlu memilih daripada semua parti-parti tersebut. Tim yang mempunyai paling kurang complication adalah Parti Warisan yang akan bertanding solo dalam pilihan raya ini. Pihak JRS, Pakatan Harapan dan UMNO Barisan Nasional akan cuba mencari formula di mana walaupun akan berlaku beberapa pertembungan antara mereka, mereka akan cuba membuat persetujuan untuk mengurangkan jumlah pertandingan 3 penjuru yang melibatkan 3 blok ini. Sukar untuk memahami sebenarnya. Sebab walaupun pimpinan Pakatan Persekutuan yang di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan pemimpin Barisan Nasional Persekutuan Zaid Hamidi mempunyai hubungan yang super erat, perkara yang tidak sama berlaku di tahap negeri, di mana hubungan antara Pakatan Sabah, BN Sabah dan GRS ada banyak kekurangan. Apa yang akan ditunggu-tunggu adalah berapa banyak parti yang boleh Persahabatan STAR dan SAP boleh tarik untuk membentuk satu blok baru, ataupun sekiranya STAR dan SAP akan mencari jalan untuk bekerjasama dengan Warisan. Semua pada masa ini nampak samar-samar sahaja. Ataupun mungkin apa yang akan berlaku adalah free for all, mengikut ramalan Yong. Kenapa nak cuba bincang sehingga hilang semua air liur? Biar semua bertanding mana boleh, dan selepas habis hari pengundian, mereka yang pro parti tempatan dan menang kerusi boleh cuba mencari jalan untuk membentuk kerajaan tempatan.